Pernah tak korang terfikir kalau duit bukan masalah, korang nak makan apa? Nasi lemak ada lobster, aiskrim tabur emas, atau roti canai bertemankan truffle? Video kali ini, dalam Storyverse Dunia, kita nak sembang pasal 5 makanan paling mahal di dunia. Bukan mahal sikit-sikit tau. Mahal sampai kalau tertumpah tu, kita sanggup balik lap dan kunyah semula. Nombor 1, daging Kobe. Daging ini bukan sahaja mahal tapi sangat rare. Malah ramai orang Jepun sendiri tak pernah rasa. Asalnya dari Kobe, sebuah kawasan di wilayah Hyogo, Jepun. Tapi tak semua wagyu boleh dipanggil Kobe. Hanya lembu baka Tajima sahaja yang dibeli di kawasan ini yang layak menggunakan nama tersebut. Daging Kobe ini terkenal sebab tekstur yang sangat lembut, penuh dengan mabling corak lemak putih dalam daging tu nampak macam marble. Rasa dia sangat mantap dan menariknya ia juga lebih sihat sebab kaya dengan lemak mono tak tepu dan omega 3. Harga sekitar RM1,200 untuk 450 gram. Dan yang premium boleh cecah sehingga RM2,000. Kalau dekat luar Jepun, 30 gram pun boleh mencecah sehingga RM200. Lembu Kobe ini dijaga macam VIP. Ada yang diberikan bir untuk tambah selera, diurut menggunakan sake Jepun, dan ada juga yang makan sambil mendengar muzik klasik. Semua ini untuk hasilkan daging yang paling lembut dan marbling yang cantik. Daripada 4 baka wagyu utama, hanya baka Japanese Black sahaja, khususnya Tajima, yang hasilkan daging Kobe. Jadi ingat, bukan semua wagyu itu Kobe, tapi semua Kobe itu wagyu. Daging ini bukan sekadar makanan, ia lambang budaya, kesenian dan ketelitian orang Jepun dalam penternakan. Kalau korang dapat rasa sekali seumur hidup, itu memang satu pengalaman yang sangat luar biasa. Nombor 2, truffle putih. Truffle putih atau truffle alba ini sejenis kulat bawah tanah. Tapi bukan kulat biasa. Ini raja segala truffle. Paling mahal, paling rare dan paling dicari. Asal dia dari kawasan hutan di Itali. Truffle ini tumbuh hasil simbiosis dengan akar pokok. Masalahnya, truffle putih tak boleh ditanam macam kita tanam sawi. Dia tumbuh ikut suka hati. Sebab itu kena cari dalam hutan guna helikopter ataupun anjing yang terlatih. Kadang-kadang ambil masa berjam-jam. Harga dia RM1,696 untuk 1 ounce. Lebih mahal dari emas putih dan biasanya truffle ini cuma disurut nipis atas pasta, telur ataupun risotto. Cukup sekadar bagi bau dan rasa sahaja. Tapi impak dia memang wow. Nombor 3, kaviar beluga. Kaviar sebenarnya adalah telur ikan sturgeon, sejenis ikan purba yang hidup di perairan sejuk seperti Laut Caspian dan Laut Hitam. Telur-telur ini diproses dengan sangat teliti, hanya ditambah garam tanpa sebarang bahan pengawet ataupun perasa. Simple tapi eksklusif. Yang paling mahal, beluga kaviar. Besar, lembut dan ada rasa yang sangat halus dan berkrim. Harga dia boleh cecah berpuluh ribu sekilo. Tapi bukan senang nak hasilkan kaviar ini. Ikan sturgeon mengambil masa antara 10 hingga 20 tahun untuk matang sebelum telurnya boleh diambil. Sebab itulah harganya melambung tinggi. Nak tunggu 1 ekor ikan matang je, dah makan bertahun-tahun. Lepas telur diambil, ia perlu diproses segera dan disaring. Dibersihkan, ditambah sedikit garam. Proses ini sangatlah sensitif sebab kalau salah cara, rasa dia boleh rosak. Tekstur dia lembut, sedikit bergetah dan bila dimakan, dia meletup perlahan-lahan dalam mulut. Rasa masin creamy dan kadang-kadang ada rasa laut yang sangat halus. Kaviar biasanya dimakan sejuk, tak dimasak dan bukannya dengan sudu besi ya. Kalau sudu logam, rasa kaviar boleh berubah. Itu sebab orang pakai sudu
mother of pearl atau kadang-kadang sudu plastik sahaja, asalkan natural. Selain dari rasa mewah, kaviar juga ada khasiat. Ia kaya dengan protein omega 3, vitamin A dan D. Bagus untuk otak, mata dan jantung. Jangan makan banyak sangat, kandungan garamnya juga tinggi. Sekarang ni banyak sangat ladang penternakan sturgeon termasuk di negara-negara seperti China, Perancis dan Amerika. Tapi, kaviar yang datang dari Rusia dan Iran tetap dianggap yang paling klasik. Walaupun mewah, kaviar bukannya untuk semua orang. Ada yang suka, ada yang tak tahan bau dan rasanya. Tapi bagi penggemar makanan eksklusif, kaviar dianggap satu simbol kemewahan. Macam emas dalam dunia makanan. Jadi, kalau anda pernah rasa, tahniah, anda dah masuk dalam kelompok kecil yang pernah menikmati permata laut ini. Kalau belum, mungkin suatu hari nanti, siapa tahu. Nombor 4, saffron. Rempah paling mahal dalam dunia. Ia datang daripada bunga Crocus sativus. Dan setiap bunga cuma ada 3 stigma sahaja. Dan semua itu dipetik dengan menggunakan tangan satu-satu dengan teliti. Untuk dapatkan 1 kilogram saffron, lebih kurang 150,000 bunga diperlukan. Tak peliklah harga dia sangat mahal, antara RM42 sehingga RM85 untuk segram. Bergantung pada kualiti dan asal saffron tersebut. Kebanyakan saffron datang dari Iran, negara pengeluar terbesar. Tapi ada juga yang datang daripada Sepanyol, India, Greece dan beberapa negara lain. Rasa saffron halus manis macam madu, ada aroma bunga dan sikit pahit di hujung. Ia digunakan dalam nasi seperti nasi Arab, teh, kek dan pelbagai lagi. Selain itu, saffron juga kaya dengan antioksidan dan ada manfaat yang baik untuk kesihatan mental dan fizikal. Jadi jika kita amalkan saffron ini, ia memberikan pulangan yang baik untuk tubuh badan kita. Nombor 5, cendawan matsutake. Cendawan matsutake adalah sejenis kulat yang secara tradisinya menandakan bermulanya musim luruh. Bagi kebanyakan orang Jepun, ia adalah makanan istimewa yang digemari disebabkan oleh aroma buah dan pedas. Harganya adalah di antara RM9,200 dan RM18,400 untuk sekilogram. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pokok-pokok pine merah yang menyediakan perlindungan kepada cendawan matsutake telah mati dengan begitu banyak disebabkan oleh serangga. Rantau tambah berhampiran yang Kyoto adalah rumah kepada pokok pine merah. Apabila jumlah pokok pine merah ini berkurangan, maka jumlah cendawan yang tumbuh di bawahnya juga berkurangan. Sekarang korang dah tahu kan 5 makanan yang paling mahal di dunia? Tak salah pun korang nak cuba kalau ada peluang sekali seumur hidup. Asalkan jangan ambil loan semata-mata nak rasa satu sudu kaviar sahaja. So kalau korang suka dengan video yang macam ni, korang jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe channel Storyverse Dunia. Sampai jumpa lagi korang. Makan sedap, poket selamat.